Sumpahan ban pecah. Amirul, Amin, Ahmad Abu, Ahmad Ali. Bermulanya kisah di Tanjung Piandang, daerah Kerian di Perak, tentang adik-beradik bernama Ahmad Ali dan Ahmad Abu yang tinggal di kampung tersebut. Adik-beradik tersebut mempunyai banyak harta pusaka. Pada suatu hari, abangnya Ahmad Abu memesan kepada adiknya Ahmad Ali agar menjaga harta dan anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Selepas kematian ayah mereka, Amin dan Amirul disuruh tinggal di rumah kecil yang usang dan berasingan dengan Pak Ali. Mulai sekarang, kau berdua tinggal di sini. Kalau nak hidup, pandai-pandailah kau cari duit sendiri. Jangan nak meminta dengan aku. Tapi Pak Ali, kenapa kami tak duduk sekali dengan Pak Ali? Bukankah ayah telah amanahkan kami dalam jagaan Pak Ali? Kami ni anak saudara Pak Ali juga, bukannya orang luar. Kau berdua jangan nak banyak soal. Sepatutnya kau berdua tu bersyukur aku beri tempat tinggal. Jangan nak merengek macam budak kecil. Suatu hari, Amin mengejutkan Amirul untuk ke sekolah seperti biasa. Namun, Amirul tidak berganjak dan masih berselumbung dengan selimut sambil terbatuk-batuk. Amirul, bangun. Kita dah lambat ni nak ke sekolah. Aku rasa aku demam lah. Penat sangat agaknya badan aku ni. Asyik kerja tanpa rehat. Amin dan Amirul membuka pintu rumah mereka sambil menjulurkan kepala keluar rumah. Pak Ali datang ke rumah mereka dengan muka yang bengis sambil melalak. Oi, kenapa si Amirul tu tak pergi sekolah? Malu aku dengan cikgu-cikgu di situ yang bagi tahu dia ponteng sekolah. Maaf Pak Ali, saya demam hari ni. Sebab itu saya tak dapat datang ke sekolah. Boleh tak jangan menyusahkan aku yang dah cukup susah ni? Demam sikit je pun. Bukannya teruk. Sekolah tu lagi penting. Baik Pak Ali, maaf ya sebab menyusahkan. Nah, ni ubat kau. Jangan bagi alasan malas nak datang sekolah lagi. Abang aku amanahkan aku untuk kau berdua ni bersekolah dan jadi manusia berguna. Baik, terima kasih ya Pak Ali. Kamu berdua tu anak buah aku. Mestilah aku peduli. No. Ya, dah tahu ke belum? Aku ada berita hangat dan sensasi ni nak dikongsikan kepada kamu berdua. Nak tahu atau nak tahu? Amboi Tun, sejak dia menjak ni dia jadi reporter nampak gayanya. Beritahulah berita yang hangat dan sensasi sangat tu. Mana tahu aku boleh jadi pembantu kau nanti Tun. Aku pun tidak tahu menahuni. Kongsilah dengan kami, Ton. Mes ini, baru-baru ni aku ada dengar ura-ura yang mengatakan Pak Ali, adik si Abu yang kaya raya tu, bolot semua harta abangnya dan tidak membahagikan kepada anak-anak abangnya. Walhal si abang tu masih ada cahaya mata, si Amirul dan Amin. Mak Tun yang melihat mula terketar-ketar kerana tidak menyangka ucapannya itu didengar oleh tuan badan itu sendiri. Maafkan Mak Tun, jangan marahkan Mak Tun Amirul. Alang-alang kamu berdua sudah berada di sini, Mak Tun rasa kamu berdua berhak tahu hal sebenarnya. Kamu sudah tahukah tentang penyempuan bapa saudara kamu itu? Dia sudah tidak berlaku adil dan berdosa kerana makan harta anak yatim. Saya bergurau saja dengan Mak Tun tadi. Tidak mengapa, saya tak marahkan Mak Tun. Hairan juga saya dari mana Mak Tun tahu ini semua. Tidak mungkinlah Pak Ali berbuat begitu kepada kami. Jika salah, boleh jatuh fitnah Mak Tun. Kamu jangan terlalu baik Amirul Amin. Silap-silap boleh makan diri. Apa-apa pun, Mak Tun nasihatkan kamu supaya berjaga-jagalah dalam membuat sesuatu keputusan. Mak Tun pergi dulu ya. Kau dengar kan tadi kata-kata Mak Tun tadi? Betulkah Pak Ali berbuat demikian? Jika benar cerita itu sampai hatinya, alangkah sanggup dia melakukan itu kepada kita. Ya, aku dengar. Pada pandangan aku, kita tidak perlu berteka-teki. Ayo kita bertanya sendiri kepada Pak Ella.
Aso, adakah benar tentang perkara yang menjadi bualan penduduk kampung itu? Ayuh, perkara ini tidak boleh kita dengar daripada sebelah pihak sahaja. Kerana silat hari bulan boleh jadi fitnah pula. Betul ke apa yang aku dengar tadi? Tidak mungkin Pak Ali sanggup melakukannya. Dia pun bukannya orang asing, darah daging aku juga. Tak sabar betul aku nak tahu kebenarannya esok. Assalamualaikum. Pak Ali, kami berdua datang. Sebenarnya ada beberapa perkara yang kami ingin tanya kepada Pak Ali. Waalaikumsalam. Cepatlah masuk. Apa perkara yang ingin kamu tahu sangat tu? Mari kita berbincang. Begini Pak Ali, perkara yang ingin kami utarakan kepada Pak Ali, adakah benar tentang apa yang dikatakan oleh penduduk kampung berkaitan harta peninggalan arwah ayah kepada kami? Benarkah Pak Ali mengambil semuanya dan tidak membahagikan sedikit pun kepada kami? Kenapa baru hari ini kamu ingin ambil tahu? Kamu fikir aku ini miskin sangat sampai nak ambil harta orang? Tidak mengapa. Kalau begitu yang Pak Ali inginkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Suatu hari nanti, Pak Ali akan lihat sendiri akibat atas perbuatan Pak Ali terhadap kami. Ayuh Amirun, kita keluar dari kampung ini. Sampai hati Pak Ali melakukan itu kepada kita. Ya Allah, ya Tuhanku, jika benarlah perkara ini berlaku, Kau tunjukkanlah balasannya. Sesungguhnya kami tidak terdaya untuk membalas melainkan dengan kekuasaan-Mu, Ya Allah. Sejak berlakunya kejadian tersebut, air mula memenuhi kawasan benteng sawah atau ban yang dibina di Tanjung Piandang. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat ke-10.